demo pun, dalam ketika kami sujud pun hati kami masih lalai pada mengingatimu, dan kami tak berterima kasih. Itu sebab tu bila kadang-kadang kita jumpa ramai orang, termasuk diri kita sendiri, kita selalu dalam hidup ni, kita bila susah dalam hidup, kita seolah macam tak pernah senang, tak pernah senang. Bila susah kita rasa susah, rasa macam tak boleh nak hidup. Tapi sebab tu dia selalu kita beritahu orang yang bahagia, orang yang ni ialah orang yang bila dia ada hati yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur ni dia bukan, ada orang kata bila bersyukur mungkin kita jadi mundur, ada orang kata begitu. Sebenarnya dengan bersyukur ni membuat kita bertambah maju. Kita lihat apa nikmat yang Allah beri pada kita, dia buat kita maju ke depan. Sebab tu saya teringat satu kisah satu orang raja. Dia dua beradik. Yang abang dia ni sangat kuat beribadat. Maaf, adik dia kuat beribadat. Abang ni satu orang yang senang, kaya, hidup dia raja. Dia jumpa dengan adik dia, dia kata, "Wahai adikku, kau ni semayang punya kuat, baca Quran tak boleh baik-baik, bekerja pun bagus, tapi dekat dengan Allah, menangis. Buat baiklah dalam hidup ni. Kenapa kau jadi baik macam ni?" Dia kata, "Saya nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Saya nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah." Kata adik dia. Abang dia kata, "Apa nak syukur? Kau ni apa pun tak ada." Dia kata, "Bang, saya boleh, maaf, boleh buang air, boleh kencing dengan baik?" Saya boleh kencing." Kata abang ni, "Kencing semua orang boleh." Kata abang ni, "Apalah kau ni teruk sangat ni, kencing pun nikmat kau." Kata. Dia pun baliklah ke istana. Bila balik-balik dia tengok, lepas sehari tak boleh buang air, lepas 2 hari makin sakit jiwa, tak buang air. Kalau pun tak sakit, cuba kalau kita tak boleh buang air sehari. Tak tahulah, saya pun tak pernah lagi, tapi rasa sakit jiwa pasal pula ni kan. Ada yang boleh masuk hospital Ustaz sebab tak boleh buang air. Jadi dia pun pergilah jumpa tabib, doktor, tak sihat-sihat. Last sekali jumpa dengan adik dia, dia kata, "Dek, abang tak tolong sikit. Kau ni kau dekat dengan Allah, terkenal sangat baik dengan Allah. Boleh tak tolong abang doa supaya abang ni sihat?" "Kenapa pula bang? Abang tak boleh kencing." Kalau kita ketahukan abang tu kuat, katalah kau pada muka tengok Tuhan dia tunjuk. Kita kan suka macam tu. Kalau orang buat silap je Tuhan tunjuk. Kau diri sendiri je, ini maknanya wali kita ni ujian tinggi. Tapi kalau orang je ni mesti teruk dia ni. Tiba-tiba bila cakap macam tu, kata adik dia, "Boleh bang, tapi satu syarat. Separuh kerajaan abang ni saya punya. Separuh kerajaan abang saya punya." Bila kata separuh kerajaan abang saya punya, abang ni kata, orang tengah susah macam tu kita, apa-apa pun tak apalah, janji boleh je. Orang susah semua akan cakap macam tu. Tak tahu tuan-puan ingat lagi tidak, tapi semua mesti dalam hidup dia pernah susah. Mungkin tak susah dengan duit, tapi dengan sakit, "Ya Allah, tolonglah, apa-apa janji sihat." Sudah kat hospital, "Sudah apa-apa janji sihat." Macam tu lah semua orang tak ada kerja, apa-apa kerja pun tak apalah, janji dia kerja sudah. Gaji berapa pun tak apa, baru kerja sehari berhenti dah kan. Contohnya kan. Sebab sifat manusia begitu. Tiba-tiba dia pun doa, sekali balik ke istana, balik-balik dia tengok, dah boleh dah. Lama sikit jumpa adik dia, boleh pula. Dia jumpa adik, dia kata, "Dek, ada masalah lagi, betul doa lagi." "Doa apa pula bang? Kan dah boleh buang air dah, boleh kencing." Dia kata, "Yelah, tapi kalau tak berhenti-henti susah juga." Pun tak berhenti-henti pula. Lepas 5 minit buang air, 10 minit buang air kan. Dia tu susah hati. Dan sekali bila macam tu, kata adik dia, "Boleh bang, tapi separuh kerajaan abang ni saya punya juga." Sebab tak kena apa-apa, janji sihat sudah. Dia balik ke istana, dia tengok adik dia duduk kat kursi istana. Ni cerita-cerita lah, tapi boleh ambil tiba. Dia balik ke istana, dia tengok duduk kat istana. Kata abang dia, "Ya Allah, kenapa kau duduk sini pula? Abang tengok surat perjanjian ni, separuh-separuh. Sekarang semua harta saya punya. 100% lah dia punya. 100%. Dah tu macam mana ni?" Macam mana? Kata adik abang dia, "Dek, kalau abang ni, walaupun selama ni abang senang, hidup senang, dia kata kalau boleh buang air tapi tak ada harta, macam mana abang nak hidup? Macam mana kalau boleh buang air tapi hidup susah, macam mana nak hidup?" Kata abang dia. Kata adik dia, "Wahai abang, tak apalah abang, ambil lah semua ni. Saya cuma nak beritahu pada abang, walaupun saya miskin atau saya kaya, tapi saya bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Saya mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah ketika miskin pun dia bahagia. Orang yang mengenal Allah ketika dia kaya pun dia bahagia. Bukan sebab kayanya dia, tapi sebab syukurnya dia. Dia miskin dia bahagia, bukan sebab miskin tu dia bahagia, tapi sebab apa? Sebab hati yang bersyukur pada Allah. Sebab tu orang yang paling bersyukur dalam dunia ialah orang paling bahagia. Siapa orang paling bersyukur? Ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang menanggung kesusahan dan kepayahan melebihi Nabi lah. Dia sahabat tahu Nabi sendiri, tidak ada orang menanggung susah lebih daripada aku. Tapi Nabi orang bersyukur. Malangnya hidup kita berlalu sekian lama, tapi kita seakan-akan tak jumpa jalan syukur ni. Sehingga orang dulu dunia dalam kegelapan, manusia dalam keadaan tak nampak hala tuju hidup ni. Tapi bila datangnya Islam ni, manusia mengenal Tuhan, bersyukur, maka dunia ni jadi penuh nikmat, bahagia. Sampai kita pernah cerita perang Yarmouk,
orang nak bawa air, biasa dengar, tapi kita ambil tiba ke tidak, bawa air kat saudara dia menjerit, bagi seorang lagi. Dia kata bila seorang menjerit, bagi kat dia. Dia kata pergi tengok yang ketiga syahid, balik pada orang kedua, balik pada orang pertama syahid. Sebab apa macam tu, kita pun fikir macam mana ada orang yang sampai bila nak tengah sakit macam tu, mereka boleh bagi air pada orang lain. Adakah mereka tak derita, tak sakit jiwa dia? Kalau kita macam mana? Kita dah banyak pun kita masih nak berebut, sedih orang Islam kan. Adik-beradik pun kena tanah bergaduh, kerana anak beranak, suami isteri, kerana duit kurang sikit atau terlebih sikit kat lain bergaduh. Orang Islam sini kerana apa-apa, kerana kuasa, kerana pangkat, kerana benih sedikit dalam dunia ini. Orang Islam jadi macam lebih teruk daripada orang bukan Islam bila mana hati kita tidak mengenal Tuhan dan tidak bersyukur. Sebab tu Nabi pernah menangis sepanjang malam. Kita bila dengar Nabi menangis sepanjang malam, sebenarnya apa yang Nabi buat, kita kena belajar buat. Sekali-sekala kita try belajar menangis sepanjang malam. Saya pesan diri saya kita cakap begini, so kita kita duduk dan kita belajar menangis, bersyukur. Kita dengar ada kata bengkak kaki, kata berlebam kaki, berkesan-kesan kaki macam-macam. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa buat macam ni? Dia kata, kenapa tidak menjadi